Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua pelajar. Okey, hari ni kita nak belajar bab 13 iaitu teorem Pythagoras. Saya buat video ni supaya awak lebih faham dan boleh ulang banyak kali. Kalau laju, awak tekan pause. Okey? Okey, jom kita pergi pada tajuk kita hari ni, teorem Pythagoras. Yang penting adalah awak kena ada buku kerja awak. Saya gunakan buku kerja awak ni. Okey, jom kita lengkapkan tugasan di dalam buku kerja awak. Okey, yang pertama, untuk teorem Pythagoras 13.1 adalah awak kena mengenal sisi bagi segitiga. Dah belajar dah segitiga ni. Hari tu dah belajar dah segitiga ni. Dekat mana? Dekat tajuk apa belajar segitiga ni? Cuba tengok semula buku awak. Pada tajuk apa kita belajar segitiga ni? Okey, yang kita nak fokus hari ni adalah segitiga bersudut tegak. Apa maksud bersudut tegak? Sudut dia mesti 90 darjah. Kat sini gariskan sikit. Dia bersudut tegak dan dia 90 darjah. Okey, dekat sini ada nota ni. A, B, C. Hypotenuse. Okay, untuk saya ada satu. Okey, kita nak belajar teorem Pythagoras. Tajuk ni adalah tajuk yang famous. Sebab banyak nanti awak akan jumpa tajuk ni. Okey, kita mesti ada satu segitiga bersudut tegak. Untuk tingkatan 1, hanya mengenal nama-nama dia punya sisi sahaja. Okey, kita akan pergi pada yang paling panjang, iaitu bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, nama dia apa? Dalam buku dah ada tulis dah. Nama dia hypotenuse. Okey. Dekat situ, dia kasih formula. Dalam buku awak tu dia kasih formula. Dia labelkan ni sebagai C, ni sebagai A, ni sebagai B. Okey. Dia kata C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Untuk saya lebih mudah untuk awak ingat A ini adalah pendek. B ini pun pendek. C panjang. Okey. Sebab saya tak nak pelajar confuse, keliru macam mana nak terbitkan formula tersebut. Okey, untuk formula ni, kalau panjang, C kan panjang. Panjang kuasa 2. Nak dapatkan panjang, kita buat pendek tambah dengan pendek. Sebab tu, dia jadi pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2. Okey. Tapi, kalau dia nak nilai B. B ni apa? Pendek. Kalau dia nak pendek, maksudnya kena yang panjang tolak pendek. Yang panjang kuasa 2 tolak pendek kuasa 2. Macam tu. Senang nak ingat, kalau nak panjang, pendek kena tambah dengan pendek. Kalau nak pendek, yang panjang tolak yang pendek. Macam tu. Sebab biasanya pelajar memang akan confuse dekat situ. Nak tambah ke nak tolak? Nak tambah ke nak tolak? Okey. Tapi yang panjang tu sebenarnya nama dia adalah hypotenuse. Yang tu kena tahu. Sebab nanti dia akan labelkan. Dia ada labelkan. Okey. Jom kita tengok pada soalan yang diberi. Kita tengok. Tentukan hypotenuse bagi setiap segitiga bersudut tegak berikut. Apa tips dia? Tips dia awak kena cari 90 darjah. Dekat mana 90 darjah? Dekat sini 90 darjah. Jadi, mana hypotenuse dia? Dia tanya, yang manakah hypotenuse? So, garisan mana hypotenuse? Saya dah ingatkan banyak kali, satu huruf merujuk kepada
titik. 2 huruf merujuk kepada garisan. 3 huruf merujuk kepada sudut. So, dia tanya tentukan hypotenuse. Hypotenuse tu titik atau garisan atau sudut. Hypotenuse tu adalah garisan. Jadi, kita kena beri berapa huruf? Kena beri 2 huruf. M, L. Jadi, ML ini adalah garisan hypotenuse. Okey? Okey, nombor 2. Kita tengok mana sudut 90 darjah. Jadi, itulah berdepan dengan dia adalah hypotenuse. A, C. Okey. Tapi, okey, tengok. Pada 3. Pada nombor 3 tu, dia kasih 1 huruf je. Huruf tu mewakili garisan. Jadi, jawapannya 1 sahaja. Tengok pada yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. So, huruf dia adalah T. Yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ialah E. Itu sahaja. Senang kan? Okey. Jom kita pergi pada soalan seterusnya. Hitung nilai X bagi setiap segitiga bersudut tegak yang berikut. Yang ni kita kena tentukan dulu mana panjang, mana pendek. Kita nak panjang ke nak pendek? Tentukan dulu. Okay, kita tengok yang ni. X ini adalah bertentangan dengan sudut 90 darjah. So, dia nak panjang ke dia nak pendek? Dia nak panjang. Kalau panjang operasinya, tambah X kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, so tekan kalkulator. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 berapa? Dapat 25. Punca kuasa bawa pergi sebelah dia akan jadi kuasa, bawa pergi sebelah dia jadi punca kuasa. Dah bagi jawapan pula. X sama dengan 5 cm. Senang je. Tajuk ni memang sangat senang. Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Dia nak panjang ke dia nak pendek? Tengok, tentukan dulu. Nak panjang ke dia nak pendek? Bertentangan dengan sudut 90 darjah. So, dia nak panjang. So, X kuasa 2 operasinya adalah tambah. Okey, dapat berapa? Dapat 169. Okey, 2 kuasa 2 bawa pergi sebelah jadi punca kuasa. Punca kuasa 169. X sama dengan 13 cm. Okey, nombor 3. Tentukan dia nak panjang ke dia nak pendek tu. Ni panjang. Jadi dia nak pendek. Kalau nak pendek operasi dia tolak. Panjang tolak pendek. Okey, mana panjang? Panjang adalah 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. So, dapat 256. Bawa pergi sebelah dia jadi punca 256. X sama dengan 16. Okey, senang kan? Okey, cuba buat nombor 4 tu sebelum saya bagi jawapan. Awak cuba buat dulu, lepas tu baru semak jawapan saya. Okey, tekan pause. Okey, kita teruskan. Sebelum tengok ni, awak kena buat dulu. Okey, nombor 4. Yang ini adalah panjang. Hypotenuse adalah panjang. Okey, dia nak pendek. So, X kuasa 2 sama dengan 26 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2. Dapat punca kuasa bagi 5, 7, 6. X sama dengan 24. Okey, sama betul.
Okey, soalan senang je. Okey, kita masuk. Kita pergi pada soalan yang seterusnya, iaitu soalan untuk hitung nilai bagi garisan yang diberi. Okey, nombor 1. Dia ada 2, P dan Q. Okey, untuk jawab soalan ni, yang pertama kita kena tengok dulu clue dia. Clue dia. Clue dia bagi untuk segitiga dia ada 3 garisan. So, untuk dapatkan jawapan, kita kena ada 2 garisan. Okey. Yang pertama, kita ada satu segitiga yang besar ni. Saya warnakan biru. Okey. 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 Untuk segitiga yang biru tu, ada tak 2 garisan yang diberi? Ada. Nilai dia 3 dan 4. So, 3 dengan 4, dia suruh cari P. Dekat sini dia ada buat satu tanda, iaitu garisan di sini sama dengan di sini. Maksudnya dia bahagi 2. P dekat atas, P dekat bawah. Ada 2 P. Sebab dia kata garisan ni sama. So, kita kena cari dia. Kita ada 2 garisan. Yang kita nak adalah panjang ke pendek ni. P tu panjang ke pendek? P tu panjang. Jadi operasi dia adalah tambah. So, dia punya formula dia adalah 2P kuasa 2 sama dengan kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So, sekejap ada iklan sekejap. Okey, kita sambung. Ada iklan tidak berbayar tadi ya. Okey, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tekan kalkulator, kita akan dapat 25. Jadi, kita jadi punca 25. 2P sama dengan punca 25. 2P sama dengan 5. P sama dengan 5 bahagi 2. P sama dengan 2.5 cm. Dah dapat jawapan untuk P. Sekarang kita nak cari Q pula. Dah dapat nilai P tadi, nak cari nilai Q. So, Q adalah pendek. Pendek, apa formula pendek? Q kuasa 2 sama dengan P kuasa 2. 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2. Dapat 4. Q sama dengan punca kuasa 4 sama dengan 2 cm. Boleh nampak tak kalau tulisan hitam? Nampak kot? Nampak kan? Okey. Okey, dapat 2 cm. Kejap iklan lagi. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey. Kita kena kenal pasti dahulu segitiga yang diberi. Kita nak mana? Nak buat P ke nak buat Q? Okey. Kita tengok dulu segitiga yang besar. Okey, saya warnakan merah segitiga yang besar. Segitiga yang besar ada P, ada Q. Boleh tak selesai kalau ada 2 benda yang kita tak tahu? Okey, tak boleh selesai. Kita kena ambil segitiga yang kecil. Macam ni. Jadi kita kena cari nilai P dahulu. Okey, nilai P tu panjang ke pendek? P tu adalah pendek. Jadi operasi dia ialah tolak. Ni panjang. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Dapat berapa? Okey, dia akan dapat
dia akan dapat 64. Okay, P sama dengan punca kuasa 64 dapat 8. Okay, nak mudah sebenarnya untuk kalkulator yang ada 2 baris tu, kalkulator, kalkulator saya. Okay, awak terus tekan gunakan kaedah begini. P sama dengan punca kuasa 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Terus dapat jawapan 8. Okay, tapi kalau awak gunakan kalkulator yang sebaris, awak kena buat kurungan. Punca kuasa kurungan 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 tutup kurungan. Baru boleh dapat jawapan. Kalau awak tak buat kurungan, awak tak dapat jawapan. So, kalau awak nak lebih hati-hati, awak selesaikan dulu yang dalam ni, barulah buat jawapan dia jadi 8. Pun boleh. Okay. Okay, sekarang kita tengok pada segitiga yang besar. Sebab nilai P dah dapat. Nilai P kita dapat 8. Okay, dapat 8. Okay, Q ni. Q ni panjang ke pendek? Q tu adalah pendek. Dia nak yang pendek tapi ada 6. Okay, macam mana tu nak buat tu? Okay, so garisan ni kita kira sebagai Q tambah 6 kuasa 2. Okay, kalau awak tak nak buat kuasa 2 kat situ, awak terus je buat kat sebelah. Okay. Punca kuasa 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. So, dapat dekat sini dapat 15. Q tambah 6 sama dengan 15. Berapa nilai Q? Bawa pergi sebelah. 6 bawa pergi sebelah. Dia akan jadi tolak 15 tolak 6 dapat 9 cm. Dah selesai. Okay, setakat ni boleh faham tak? Okay, untuk nombor 3, sebelum saya bagi jawapan, cuba buat dahulu. Awak tekan pause dulu. Nanti baru awak sambung semula tengok jawapan awak betul ataupun tidak. Boleh? Okey, siapa yang dah dapat jawapannya? Kita nak selesaikan yang mana dulu? Kita kena selesaikan yang bawah dahulu. Sebab apa? Yang bawah ni ada 2 sisi yang kita tahu. So, sekarang nak P. P tu panjang ke pendek? P tu pendek. So, pendek operasi dia adalah tolak. P sama dengan punca kuasa 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 dapat 8. Dah dapat dah C. Okay, seterusnya kita kena cari pula Q. Q dekat hujung sini. Macam tadi dia bergabung dengan P. Okay. Saya ingat lukisan saya. Okay, tak apa. Okay, kita nak cari Q. Kita nak cari Q. Q tu panjang ke pendek? Q tu pendek. Q tambah dengan 8 sama dengan kalau pendek operasi dia apa? Tolak. Pandai. Tolak 8 kuasa 2. Dapat berapa? Dapat 15. Q tambah 8 sama dengan 15. Berapa nilai Q? 8 bawa pergi sebelah jadi operasi tolak. Pandai. Q sama dengan 15 tolak 8. Dapat 7 cm. Selesai. Siapa yang betul? Okey.
seterusnya. Selepas membuat 3 soalan, siapa perasan nombor yang digunakan adalah nombor yang sama? Kita pergi pada tips bijak. Jom. Saya nak bagi tips bijak. Magic number. Sekejap Kita sambung kepada yang tadi saya cerita pasal magic number. Okay. Boleh buka buku teks. Ada dalam buku teks ni 297. Buku surat 297. Salah. Kat sini. Buku surat 297. Dekat tahukah anda? Okay, jom baca sama-sama. 3 nombor A, B dan C yang memuaskan C2 sama dengan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 disebut sebagai trirangkap. The word is trirangkap. Pythagoras. Misalnya 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25. Okay, jom kita tengok. Apa ni? Apa yang dia cerita ni sebenarnya? Okay, yang dia cerita tu, tak nak lah, nak cincot lah. Sekejap kita ambil info ni. Info yang tahukah anda? Kita cincot, kita letak dekat kita punya nota. Okay, sekejap. Okay. Boleh lajukan part ni Part screenshot ni boleh lajukan. Masuk kat sini. Masuk dekat sini, kita masukkan gambar tadi. Insert image. Okay. Dia kata 3, 4, 5. Apa tu 3, 4, 5? Okay, 3, 4, 5 tu 3 dengan 4 tu adalah pendek. Pendek tu dekat mana? Maksudnya salah pula. So 3, 4, 5. Cikgu, kenapa 3 dekat situ? Kenapa 3 kat sini? Tak apa. Nak tukar pun boleh. Tak ada masalah. 4, 3 pun boleh. Janji 5 ni yang panjang. 5 ni hypotenuse. So 3, 4, 5 ni kalau nampak 3 dengan 4 pasangan dia mesti 5. Kalau tak percaya tekan kalkulator. Okay. So kalau saya ada 3, 4, 5. Okay. Kalau saya ada 6, 8. Berapa? Siapa tahu? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 6, 8, 10. Pandai. Okay. Kalau saya ada 9, 12. Siapa tahu? 1, 2, 3, 4, 5. 15. Pandai. Macam mana tahu ni? Sebab kalau yang sini darab dengan 2, semua sekali darab dengan 2. Dia adalah gandaan. Kalau darab dengan, ni darab dengan berapa? Darab dengan 3. So semua sekali darab dengan 3. Jadi sama juga dengan 5, 12, 13, 7, 24, 25 ni sama. Maksudnya pada kertas 1 kalau dia tanya 5, 12 terus dapat 13. Kalau dia tanya 7, 24 terus dapat 25. Kalau tak percaya boleh je kira semula. Cikgu saya tak hafal. Tak boleh hafal. Kira je. Yang mana yang panjang? 7, 24, 25. Mana satu yang panjang? Panjang 25 cikgu. Pandai. 25 tu pandai. 25 tu pandai. 25 tu panjang. Okay, 25. So, 25 yang kita nak cari, dia adalah C kuasa 2 sama dengan, tak naklah guna yang ni. Kita guna punca terus kat sini. Okay. So, 24 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2. Cepat. Tekan kalkulator. Tekan.
kena saya tekan juga ke? Tak nak lah. Saya tak nak tekan. So, dapat 25. Okay. Boleh? Okay, jom. Kita pergi pada soalan tadi. Okay. Seterusnya. Pada ingat berapa nombor tadi? Ingat tak? Ingat tak? Tak ingat, dia hafal semula. Okay, kalau tak ingat. Kalau tak nak ingat, kena kira. Senang je. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, saya warnakan lah. Satu warna merah. Satu lagi warna biru. Okay. Nak selesaikan mana dulu? Merah ke biru? Merah ke biru? Merah ke biru? Merah! Pandai! Betul. Kita selesaikan merah dahulu. Okey, merah dia nak panjang ke nak pendek? Tengok dulu dia punya sudut di sini. So, dia nak panjang P sama dengan punca kuasa 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. So, 12, 16 ada tak? 12, 16 cuba fikirkan berapa sebenarnya dia. 12, 16. Tekanlah kalkulator. Kalau tak nak congak kan. Dia dapat 20 cm. Okay. So boleh selesaikan yang warna biru. Yang warna biru dia nak panjang ke pendek. Dia nak panjang juga. Sebab bertentangan dengan sudut 90 darjah. So dia nak Q. Q ialah tambah. Nilai P 20 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2. Dapat 20.5 cm. Cikgu, 4.5 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 boleh tak? Boleh. Kalau tambah, tak ada masalah. Tapi kalau tolak boleh tak? Tak boleh. Okey, seterusnya. Jom kita label merah dengan biru. Merah. Ni biru dah. Saya ingat dah lukisan saya. Tak apalah, halal Okey, ini merah. Nah, nak selesai mana dulu? Mana-mana boleh. Sebab apa mana-mana boleh? Sebab dua-dua sisi ada. Okey, jomlah. P dengan Q siapa datang dulu? A, B, C, D, E, F, G. Okey, P dulu. P datang dulu. Jom selesaikan P dulu. P ialah pendek. So, pendek operasi tolak. Pandai. Mana dia punya yang panjang? Ini yang panjang dia 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. 13, 12. Jawapannya 5. Betul. Mana? Senang kan? Alah, kacang goreng je. Kacang goreng pun lagi susah daripada ni. Nak goreng kacang pun lagi susah daripada buat ni. Macam tu. Okay, so Q sama dengan panjang ke pendek? Pendek juga. Okay. Mana panjang dia? Panjang dia di situ. 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Penat lah. 15, 12. Berapa? Cepat. Cepat tekan kalkulator. Panas 9 cm. Dah siap soalan nombor 5. Kalau laju, pause. Rewind back semula. Okay? Okay, seterusnya. Ada berapa segitiga kat sini? Cepat. Okay, yang pertama ada yang besar. Okay, seterusnya. Kemudian dia ada yang kecil. Yang ini yang kecil. Dah. So, nak selesaikan yang besar dulu kan yang kecil? Yang kecil cikgu sebab dia ada dua sisi. Pandai. Selesaikan yang kecil dulu yang warna merah. Kita kena dapatkan P dahulu. P tu panjang ke pendek? Ini. Panjang. Pandai. Okey, sama juga. 68. Tak payah kira lah. Kejam mata je. Tapi kena tulis. Tak boleh tulis. Ini ada markah. Okey, 6 kuasa 2 tambah
8 kuasa 2. Cikgu jawapan dia 10. Tak payah kira. Hai, kena kira juga. Kena tulis juga. Sebab itu markah. Bukan saya yang kata. Okay. Seterusnya. Dah dapat P. Berapa nilai P? 10. So, nak dapatkan Q. Q panjang ke pendek? Ini bertentangan. Ini panjang. So, Q adalah pendek. Pendek operasi dia apa? Tolak. 20 tambah 10. Jadi 30 kuasa 2. Tolak. Alah. 16 tambah 8 pula. Congak boleh? Congak. Boleh? Tak boleh. Tekan kalkulator. Cepat tekan kalkulator. Okey, betul. 18 cm. Pandai. Okey, seterusnya. Kita ada nak kena warnakan juga ke? Okey, baik. Boleh, tak masalah. Warnakan. Yang pertama. Yang kedua. Okey. Nak selesaikan mana dulu? Yang mana ada info dulu? P ada info dua-dua. So, P tu panjang ke pendek? Sini panjang dia. So, P adalah pendek. Pandai. Kalau pendek operasi dia apa? Tolak. 15 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Cepat. Tekan. 24. Pandai. Dah hafal. Bijak. Okay. So, kita pergi pada Q. Okay, Q. Q panjang ke pendek? Q pendek, cikgu. Jadi operasi dia tolak. Bagus. Pandai. Belum tanya lagi dah jawab dah. Okay, apa tolak apa? P 24. 24 kuasa 2 tolak 19.2. Ngada-ngada pula 19.2 dia. Okay. So, dapat 14.4 cm. Siap. Okay, habis 13.1 guys. Kita dah habis 13.1. Kita cover 1 SP. Okay, tajuk ni ada 2 je. 2 ni pun senang je. Okay, yang kedua kita sambung next video.